Pengenalan program Rumah Mesra Rakyat RMR sejak tahun 2000 telah meringankan beban golongan berpendapatan rendah. Menerusinya, golongan berkenaan kini mampu mendapatkan kediaman tanpa beban hutang. Dan kini syarikat perumahan negara Berhad SPNB sedang berusaha mengurangkan lagi harga RMR dari RM75,000 seunit kepada RM55,000 seunit. Ikuti laporan serta falsafah di sebalik pengenalan RMR bersama Syahir Mustafa. Objektif RMR adalah mudah. Setiap tempat tinggal yang kondusif akan menjadi asas bagi setiap individu berusaha memajukan diri. Ini khususnya untuk keluar daripada kepompong kemiskinan agar aspirasi negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020 tercapai. Mekanisme bagi mereka yang berminat mendapatkan bantuan ini cukup mudah. Pemohon hanya perlu mempunyai tanah sendiri sebagai tapak pembinaan bagi rumah 3 bilik dan 2 bilik air ini. Selain itu, pendapatan isi rumah terkumpul ditetapkan pada kira-kira RM1,500 sebulan. Keutamaan turut diberikan kepada mereka yang berkeluarga serta orang kelainan upaya OKU. Kerajaan memberikan peluang kepada golongan ini melalui kaedah pemberian rumah dengan pembiayaan secara Al-Qardul Hasan. Maksudnya pembiayaan itu adalah secara tanpa faedah. Dan tidak cukup sekadar itu, kerajaan memberi subsidi 1/3 daripada kos rumah tersebut dan 2/3 lagi ditanggung oleh pemohon. Sehingga kini, SPNB sudah menerima lebih 42,000 permohonan seluruh negara dengan lebih 16,000 rumah sudah siap dibina, khususnya di Sabah dan Sarawak. Bagi mereka yang dapat memenuhi kriteria SPNB, ini adalah waktu terbaik merebut peluang membina aset hartanah. Ini kerana modal pembinaan kira-kira RM75,000 bagi rumah berkeluasan 866 kaki persegi ditanggung oleh kerajaan secara pinjaman dengan kadar bayaran RM150 sebulan untuk tempoh 25 tahun. Kaedah kerajaan untuk bantu mereka ialah dengan menyalurkan pembiayaan tersebut melalui syarikat perumahan negara Berhad. Dan kita membiayai projek itu. Jadi maknanya seolah-olah macam kita ni bank lah. Jadi dia tidak perlu dapat loan, hadiri temuduga, layak dan kita akan berikan mereka pembiayaan. SPNB kini dalam usaha mencari peluang mengurangkan harga penawaran dengan menjadi pengeluar material pembinaan. Dengan pelan kolaborasi bersama kilang pembuatan, SPNB merancang untuk menawarkan RMR dengan harga lebih murah, kira-kira RM55,000 bagi rumah berkuasaan 1,000 kaki persegi. Kita sedang mengkaji untuk mengeluarkan satu konsep baru, satu reka bentuk baru rumah mesra rakyat melalui kaedah usaha sama inilah. Yang mana kita cuba mendapatkan harga yang terbaik tetapi sama sekali tidak berkompromi dari segi kualiti, dari segi keluasan. Edisi baru RMR akan dilancarkan pada suku keempat tahun ini dengan tawaran 4 reka bentuk rumah berbeza mengikut cita rasa dan keperluan pemohon. Perbincangan bersama syarikat dan pengeluar komponen pembinaan akan sentiasa dilakukan agar isu rumah siap pahat berbunyi tidak terjadi dan menyukarkan pemilik rumah. Jelas sekali, RMR adalah sebuah lagi program di mana aspirasi rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Syahir Mustafa untuk TV1.